Pada malam ini kita memilih tema berkaitan dengan senario PRU ke-13 dan ini merupakan pusingan terakhir kalau kita boleh sifatkan sebegitu. Mandat yang dimiliki oleh Barisan Nasional untuk tempoh kali ini mungkin dijangkakan berakhir sekitar 80 hari saja lagi. Dan pilihan raya pelbagai telahan diberikan. Ada yang mengatakan 11 Mac, 11 April kerana kononnya 11 merupakan nombor yang serasi dengan kepimpinan tertinggi negara. Apapun memerlukan kebijaksanaan untuk rakyat Malaysia seluruhnya memikirkan realiti ini dan membuat keputusan khususnya dalam tempoh yang sangat getir ini kerana masa depan negara berada di tangan anda sekalian yang mengundi untuk kesekian kalinya. Pun begitu, jumlah pengundi muda dan pengundi baru begitu besar. Pengundi muda di antara 21 hingga 39 tahun dikatakan berjumlah sehingga 5.2 juta dan itu adalah merupakan faktor besar yang mungkin akan menjadi pengimbang utama dalam keputusan PRU ke-13 kali ini. Kalau boleh saya lontarkan persoalan ini, saya nak bermula dengan Prof. Madya Dr. Ismail dahulu. Okay. Ada ramai yang ternanti-nantikan PRU ke-13 ini dianggap sebagai katanya ibu kepada segala PRU sebelumnya. Dua soalan timbul di sini. Mengapa sentimennya sebegitu rupa? Dan mengapa pula apa yang membawa sehingga orang mengatakan mungkin ini adalah merupakan cabaran terbesar kepada status quo semasa? Doktor. Okey, terima kasih. Kita menganggap bahawa pilihan raya kali ini adalah pilihan raya yang amat hebat dan mungkin boleh dianggap sebagai ibu segala pilihan raya yang sebelum ini. Ya. Kerana pada pilihan raya ke-12 2008, satu senario politik telah pun berubah. Landscape politik berubah daripada kerajaan nasional yang tidak mendapat 2/3. Dan pada kali ini dalam senario yang berbeza, Pakatan Pembangkang yang selama ini kita dah tahu dah dapat menawan 4 buah negeri, juga akan mempertahankan negeri yang telah diperintahnya. Jadi persoalan di sini saya tidak melihat dia sebagai sama ada dia ibu atau bapanya. Tapi persoalannya sejauh mana kita sebagai pengundi betul-betul celik media, celik politik untuk memikirkan masa depan, menentukan secara tuntas dan jelas pilihan yang akan dipilih dalam pilihan raya pada kali ini. Kerana persoalan yang ketimbul adalah kalau kita menganggap pilihan raya ini hanya berdasarkan pilihan emosi sebagai contoh, dia akan memberikan kesan bukan saja kepada parti politik di Indonesia, tetapi kepada kerajaan, kepada negara Malaysia yang kita cintai ini. Jadi persoalan itulah yang sepatutnya menjadi titik tolak kepada perbincangan kita dan hasil kajian yang kami lakukan, bagi saya bagi ketua penyidik di UiTM melakukan banyak kajian. Dan kajian-kajian ini kita anggap sebagai contoh apabila berlaku tsunami politik pada 2008, sudah tentunya pada kali ini pada 2013 ini dia akan menjadi satu titik tolak sama ada BN akan mempertahankan dalam parlimennya ataupun akan hilang kerusinya. Ini dua persoalan yang kita lihatlah. Tetapi seperti mana saya menyatakan dalam gagasan ID kita, pada kali ini kita memang mengajak kepada para pengundi supaya bijak mengundi. Bijak memilih dan memikirkan sesuatu kesannya. Jika kita tidak memilih berdasarkan kepada fakta. Janganlah kita memilih berdasarkan kepada persepsi ataupun yang tidak jelas dalam pendekatan media sosial sebagai contoh. Tetapi kita hendak supaya pengundi khususnya melihat bahawa apakah sebagai contoh kerajaan yang diperintah oleh BN sekarang ini telah membawa perubahan kepada banyak pembangunan yang ada di Malaysia. Bukan saja kita bercakap soal bajet yang baru ini. Bajet sebelum ini pun kita ada pihak pembangkang menyatakan sebagai bajet pilihan raya. Tetapi pada kali ini, pada tahun lepas tidak berlaku pilihan raya, bajet tetap ada. Maknanya janji ditepati, malah menambah lagi baik. Remaja contohnya, anak-anak muda dalam dewan ini dan juga di luar, mereka dapat nikmat. Kalau sebelum ini tidak dapat, kali ini dapat. Jadi ini membuktikan bahawa kerajaan sekarang berjaya menangani isu ekonomi dan politik dan rezeki yang ada lempah ruah itu diberikan kepada rakyat. Ini persoalan yang saya rasa perlu kita lihat sebagai rakyat yang sayangkan kepada kerajaan dan juga negara ini, maka persoalan menentukan siapa yang akan kita pilih adalah persoalan pokok yang perlu diberikan perhatian.